Mak, saya tak makan. Tak apalah bang. Kita makan dulu. Nanti mak pujuk adik tu. Makan lah. Abang tak ada selera. Adik, sampai bila ni nak berkurung ni? Jangan ganggu adik lah. Adik masih tak nak keluar bilik lagi ke? Adik tak kesal dengan ayah ke? Ayah tak makan tau dari tadi. Sebab adik tak keluar bilik. Keluar ya. Kita bincang. Izara Fatimah, keluar sayang. Makan sikit. Ayah tak mau sayang sakit. Zali. Zali tak sayangkan mak ke? Keluarlah makan Zali. Nanti Zali sakit. Dah seharian Zali tak keluar bilik. Biarkan dia. Baru kena marah sikit, dah merajuk tak mau nak makan. Kalau dia dengar cakap aku, belajar pandai-pandai, tak adalah aku marah macam ni. Tapi bang... Apa tapi? Dia bukannya budak kecil. Nak suap, nak makan. Biarlah. Kalau dia lapar nanti, pandai-pandailah dia cari makan. Dah. Abang keluar dulu. Yalah. Zali. Zali. Sayang, keluar kejap. Makan dengan ayah. Ni, mak masak masakan kegemaran adik. Keluar ya sayang. Ayah, adik takkan keluar dari bilik ni selagi ayah tak izinkan adik belajar dekat luar negara. Sampai bila adik nak macam ni? Ha? Nanti perut adik masuk angin. Sayang. Ayah, adik tak kisahlah selagi ayah tak izinkan, selagi itulah adik akan duduk dekat dalam bilik ni. Janganlah buat macam ni. Ayah risau tau. Baiklah. Ayah izinkan adik untuk sambung belajar di luar negara. Ayah izinkan. Ayah janji. Ayah janji. Terima kasih ayah. Ya, sama. Sabarnya. Terima kasih banyaklah ayah.
Minumlah air ni sikit. Abang, adik nak minta maaf pasal hal semalam tu. Adik tak tahu pula ayah sampai tak makan sebab adik. Adik ni kejam kan bang? Patutnya bukan dengan abang adik kena minta maaf. Tapi tu, dengan mak, dengan ayah. Tak elok tau adik buat macam tu. Dia dah buat dengan susah hati tu tak? Abang, tu je cara untuk adik nak ajar ayah tu. Adik ni teringin sangat nak belajar kat luar negara. Abang faham kan perasaan adik ni macam mana? Ya, abang faham. Tapi cara adik tu salah. Adik sepatutnya boleh fikir dah baik, buruk sebelum buat apa-apa. Lagipun ayah halang adik tu bersebab. Semuanya untuk keselamatan adik. Dia orang risau dengan adik. Tak macam abang. Anak yang hancur harapannya. Dah. Abang masuk dulu. Rehat kejap. Petang je abang ada hal sikit. Okey abang, yang elok. Hello, Syu. Apa dia? Betul ke ni? Oh, kalau macam tu, bolehlah kita tanya kakak dia macam mana dia boleh sambung study dekat overseas. Syu, boleh tak kau ambil aku dekat rumah aku? Ya ke? Kalau macam tu tak apalah. Syu, nanti aku call kau balik. Okey, bye.